Festival Seni Bina Warisan Polisisi, Pewaris 2025 melabuhkan tirainya dengan penuh gemilang apabila menerima sambutan luar biasa seramai 3,543 orang pengunjung sepanjang program berlangsung pada 19 hingga 20 Ogos 2025. Pewaris 2025, Festival Seni Bina Warisan Polisisi merupakan sebuah inisiatif di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti yang bertujuan mengangkat dan memartabatkan seni bina warisan negara melalui penglibatan aktif warga politeknik dan kolej komuniti. Majlis penutupan yang diadakan di Dewan Wawasan dan Rumah Warisan Hajah Kundo, Politeknik Port Dickson telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Airul Firdaus bin Akbar Khan, Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Warisan seni bina Melayu bukan sekadar khazanah fizikal, tetapi lambang identiti dan jati diri bangsa. Penganjuran Pewaris 2025 adalah bukti kesungguhan Politeknik Malaysia dalam memastikan warisan budaya kita terus dihargai, dipelajari dan diwarisi oleh generasi akan datang. Festival Pewaris 2025 bukan sahaja mengangkat seni bina tradisional Melayu, malah membuktikan peranan Politeknik Malaysia dalam memperkasakan warisan negara ke peringkat yang lebih tinggi. Program ini menghimpunkan pelajar, tenaga pengajar, penggiat seni dan komuniti setempat dalam satu platform yang memupuk kesedaran, penghargaan dan tanggungjawab terhadap pemeliharaan warisan seni bina tempatan. Melalui pelbagai aktiviti seperti pameran, pertandingan, wawancara dan jejak warisan, para peserta berpeluang memahami nilai sejarah, estetika dan fungsi seni bina warisan secara lebih mendalam. Usaha ini diharap dapat menyemarakkan semangat generasi muda untuk terus memelihara dan melestarikan khazanah warisan negara bagi tatapan generasi akan datang. Sebagai sebahagian daripada usaha merealisasikan visi dan misi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Festival Seni Bina Warisan Polisisi tahun 2025 akan mengetengahkan bagaimana TVET melahirkan tenaga mahir yang mampu memelihara warisan negara. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti memfokuskan pendidikan berkualiti yang melahirkan graduan yang berkemahiran dalam seni bina dan pemuliharaan warisan. Terima kasih kepada semua institusi yang telah menjayakan program ini dengan penuh semangat dan kreativiti. Pemenang pameran seni bina warisan terbaik, Politeknik Merlimau dan Kolej Komuniti Tanjung Karang. Pemenang persembahan warisan dan kebudayaan terbaik, Politeknik Ungku Omar dan Kolej Komuniti Kepala Batas. Pemenang fotografi warisan terbaik, Politeknik Sultan Idris Shah. Pemenang poster seni bina warisan terbaik, Politeknik Merlimau. Pemenang model seni bina warisan terbaik, Politeknik Sultan Idris Shah. Dan pemenang dokumentari seni bina warisan terbaik, Politeknik Ungku Omar. Dengan terlaksananya Pewaris 25 ini, ianya dapat meningkatkan kefahaman pelajar Politeknik Port Dickson tentang kepentingan memelihara seni bina tradisional dan kolonial sebagai identiti budaya dan sejarah negara. Selain itu, ia juga dapat memberi pendedahan kepada pelajar Politeknik dan Kolej Komuniti tentang penilaian profesional, iaitu menilai ketepatan dan kualiti hasil projek lukisan terukur pelajar Politeknik sejajar dengan kehendak TVET, membuktikan kebolehan pelajar dalam mengaplikasikan kemahiran teknikal ke peringkat industri.